Kalau kita kata aku tak boleh untuk mencapai sesuatu kejayaan, bermakna kita dah letakkan limit ataupun had untuk kita berjaya. Walhal kita patut tanya sama ada adakah sebenarnya aku tak boleh ataupun aku masih belum nampak jalan untuk aku boleh berjaya. Jalan untuk menuju kejayaan ini dipengaruhi oleh 3 komponen utama. Yang pertama ialah mindset. Mindset yang akan menentukan sama ada kita akan memulakan perjalanan tersebut. Mindset ini dipengaruhi oleh pengetahuan kita berkenaan dengan destinasi yang kita nak tuju tu. Kedua ialah method ataupun kaedah. Kaedah untuk berjaya ni banyak dan dipengaruhi oleh individu. Tetapi yang perlu kita tahu ialah cari kaedah yang selari dengan strength, kekuatan dan juga weakness, kelemahan diri kita sendiri. Dan akhir sekali motivation. Motivation ataupun motivasi ini dipengaruhi oleh purpose ataupun matlamat kita untuk kita berjaya. Kalau jumpa matlamat yang betul, dia akan memberi minyak kepada perjalanan untuk kita sampai destinasi itu. Jadi kalau kita tengah rasa down, kita macam tak mampu nak berjaya, cuba fikir sebenarnya isu kita di komponen yang mana.